betul. Ya, rasa itulah rasa yang paling betul, paling tepat. Kerana rasa paling betul dan paling tepat. Allah pasti menerima. Saya tunjuk satu analogi, contoh lah kan. Contoh. Orang kafir yang hidup 80 tahun, 70 tahun, 80 tahun, mereka melakukan dosa segala dosa, maksiat segala maksiat. Tapi bila mana mereka masuk saja melafazkan syahadah untuk beriman pada Allah, Allah hapuskan segala dosa mereka. Itulah Allah. Apatah orang yang macam kita yang sudah sedia ada kalimah la ilaha illallah dalam diri kita sekian lama, bila mana kita bertaubat, sudah tentulah Allah mengalu-alukan dan menerima taubat kita. Sebab tu dalam bab ni Allah ada banyak nama. Dalam nak mengampunkan manusia ni Allah ada banyak nama. Ghaffar, Ghafur, Ghafir, Al-Afu, At-Tawwab dan segala nama yang Allah ada untuk menerima taubat kita. Kalau kita rasa Allah terima, memang itu perasaan yang benar dan pasti Allah menerima. Wallahu alam. Kita setakat tu dahululah untuk sesi ni ya.